Ini first time aku tengok boat pakai enjin lori. No wonder lah boat dekat Thailand laju. Baru-baru ni, aku ada ikut pergi Krabi. Aku pergi under tour agency, nama dia Trifast Travel. Bila kita sebut pasal Krabi, of course lah kita nak pergi tempat pantai cantik. So, Trifast Travel dia urus everything. Kita orang just naik kapal terbang, naik bas and semuanya tinggal nak naik boat je. Mula-mula kita orang datang dekat jetty ni. Dari sini lah korang naik boat pergi ke pulau-pulau yang cantik. Apa yang menarik perhatian aku tengok enjin boat diorang ni besar-besar betul and enjin dekat atas. Apa yang best dengan tour agency ni, dia punya satu group tak terlalu ramai. So lagi senang untuk tour leader jaga kita orang. Korang bayangkan, untuk kali ni kita orang ada pergi island hopping tau, sampai 4 pulau. Okey, dah sampai pun dekat pulau pertama. Dekat sini aku hiking lah, apa lagi. Dalam masa yang sama juga, kita orang kena berjalan-jalan sikit. And aku nampak satu gua yang sangat cantik. Korang jalan terus sikit, korang akan jumpa pantai yang sangat cantik macam ni. Barulah best untuk OTD. Bukan setakat tu je tau, diorang juga bawa kita orang tengok laut yang sangat cantik. And korang boleh snorkeling juga. Macam aku takut air, tapi aku tengok orang lain je berenang. Memang best. Korang bayangkan, laut dia jernih betul, rasa macam nak minum lagi. Okay, next, aku pergi dekat sini. Bila kita orang dah banyak main air, ambil gambar OOTD, perut mesti lapar kan? Kita orang pergi ke pulau seterusnya untuk kita orang makan. Nama dia Poda Island. Lagi satu highlight, bila korang ikut Trifast Travel ni, halal terjaga sebab makanan yang diorang serve semua, korang dah tak payah nak ragu-ragu langsung dah. Bila dah banyak ambil gambar sana sini, makan barulah sedap, baru puas hati. And bila semua dah selesai, masa untuk kita pulang pula. Overall, aku sangat puas hati. Korang tak payah fikir apa-apa, just ikut je dengan Trifast Travel.